ibu mengandung. Boleh makan pedas ke? Kalau ibu makan pedas, baby dalam perut rasa pedas sekali ke? Macam sambal tu turun terus kat baby ke? Sebenarnya makan pedas masa hamil tak beri kesan langsung pada baby dari segi rasa. Rasa pedas tak masuk ke uri atau air ketuban ya. Sebab capsaicin, bahan pedas, hanya beri kesan pada mulut dan usus ibu, bukan baby. Bila ibu, perlu hati-hati. 1. Pedas berlebihan boleh buat perut ibu perit. Terutama kalau ada masalah gastrik atau heartburn semasa hamil. 2. Terlalu banyak pedas sebabkan cirit-birit atau sembelit. Tak selesa sangat untuk ibu hamil. 3. Baby tak rasa pedas, tapi ibu yang menderita kalau over pedas. T.I. makan pedas secara selamat untuk ibu mengandung ambil secukup rasa. Bukan sampai meleleh peluh. Elakkan masa perut kosong, minum air suam atau susu selepas makan pedas. Kalau asyik craving pedas, pastikan nutrisi harian ibu mencukupi. Nak bantu badan ibu lebih stabil masa mengandung, kurangkan rasa tak selesa dan cukup nutrisi baby dari trimester pertama lagi, amalkan FT Mama Delima dan FT Mama Coklat. Ada magnesium, DHA dan multivitamin lengkap yang bantu kurangkan stres, elak sembelit dan bantu baby membesar dengan sihat. Follow untuk info kehamilan yang ramai tak tahu.